Membangun sebuah negara Islam tak sama dengan masak nasi goreng. Kita tak nak negara Islam yang kita bangunkan hanya akan memberi kesan buruk atau backfire kepada agama Islam itu sendiri. Kita perlu lakukan perancangan yang rapi dan teliti. Kita sepatutnya perlu siapkan satu blueprint yang kemas dan lengkap. Kita perlu juga dapat pandangan dari semua pihak yang ada kebolehan dalam pelbagai bidang, pelbagai disiplin, supaya negara Islam yang kita idamkan dapat dilaksanakan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah bertemu dengan beberapa orang yang mengaku memperjuangkan penubuhan sebuah negara Islam. Bila bertemu, saya mohon penjelasan apakah yang dimaksudkan dengan negara Islam, apa definisi negara Islam. Tapi sehingga hari ini tak ada seorang pun yang sanggup memberi jawapan menjelaskan kepada saya berhubung isu negara Islam. Semua diam membisu. Saya juga meminta supaya mereka menamakan sebuah negara contoh yang dianggap sebagai negara Islam pada ketika ini. Ini pun tak ada siapa yang boleh beri contoh, beri jawapan sebuah negara yang kita anggap sebagai negara Islam. Jika contohnya tak ada, macam mana orang jahil macam saya nak bayangkan keadaan negara jika negara Islam berjaya ditubuhkan? Apakah kita pasti ia akan lebih baik dari keadaan sekarang atau lebih buruk? Kebanyakan kita hari ini tak sanggup nak gadaikan keamanan yang sedang kita kecapi hari ini. Kita tak akan buang air dalam tempayan bila dengar guruh di langit. Kita bimbang tempayannya kering manakala hujan tak juga turun. Ingatlah, nak tubuh negara Islam bukan macam nak masak nasi goreng, tengok menu dan terus je buat. Nak tubuh sebuah negara Islam ini umpama nak membina sebuah kilang kereta. Jika kita nak jual sebuah kereta kepada seorang pengguna, mana ada orang nak beli jika keretanya tak ada? Rupa kereta pun belum pasti, belum jelas. Mana ada orang yang nak beli jika bayangan kereta pun tak jelas? Sama dengan negara Islam, masyarakat menolak sebuah negara Islam bukan kerana benci ke dengan Islam, tapi kerana mereka tak boleh nak bayangkan konsep sebuah negara Islam yang akan dilaksanakan. Acuan negara manakah yang akan kita guna pakai? Apakah kita akan guna acuan Taliban, acuan Iran Syiah atau acuan Arab Saudi? Arab Saudi dianggap sebagai sebuah negara Islam yang telah melaksanakan hukum hudud. Tapi keadaan terkini Arab Saudi jauh lebih barat dari negara-negara barat. Apa yang tak ada di Arab Saudi? Arak, judi, kelab malam, semuanya ada. Apa makna sebuah negara Islam dengan perlembagaan Islam jika ianya dipenuhi dengan pelbagai maksiat? Kemungkaran di Arab Saudi jauh melebihi mengatasi kemungkaran yang berlaku di negara barat yang kita anggap sebagai liberal. Jika ditakdirkan pada PRU 16 nanti kita berjaya memenangi pilihan raya dengan majoriti yang mencukupi, berapa lama agaknya masa yang kita perlukan untuk pindah perlembagaan negara mengikut acuan negara Islam? Ingat, kita bukan nak masak nasi goreng. Setakat yang saya ingat, pindah RUU 355 sehingga hari ini pun belum selesai. Pada pindah RUU 355 sekadar satu juzuk sahaja dari sebuah perlembagaan negara. Ingatlah, selagi kita tak mampu tunjukkan kepada rakyat beberapa konsep negara Islam yang ingin kita laksanakan, usaha ke arah mewujudkan sebuah negara Islam hanya menjadi satu khayalan, satu mimpi. Umpama penjual kereta yang ingin menjual kereta tanpa adanya sebuah kereta.
Jika kita betul-betul ikhlas ingin menubuhkan sebuah negara Islam, bentangkan kepada seluruh rakyat model yang akan kita guna pakai, siapkan blueprint lengkap perlembagaan negara sebagai sebuah negara Islam. Biasa cukup setakat ini. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.